Memperkasa bangsa dan negara azam penting untuk tahun 2026. Dalam dunia yang semakin mencabar, bangsa dan negara perlu perkasa jati diri, ekonomi, pendidikan dan perpaduan. Perubahan besar bermula dengan langkah kecil. Melalui usaha menyumbang idea bernas, bekerjasama dalam komuniti serta menyokong inisiatif tempatan, tekadlah untuk mainkan peranan. Anak bangsa mesti diperkasa jati dirinya. Kenali sejarah kita dan sedari akan kekuatan kita. Pendidikan mesti diperkasa kerana ilmu adalah asas kekuatan bangsa. Perkukuh ekonomi kita bersama di dunia moden ini, banyak peluang memajukan ekonomi, tak boleh terlepas pandang. Dan usaha teguhkan perpaduan mesti terus dilaksana dalam keunikan negara kita, berbilang bangsa tetap kekal harmoni. Untuk diri kita masing-masing, perkasakan diri segenap aspek rohani, jasmani, fizikal, mental, spiritual, emosi, ekonomi, intelektual, segala aspek. Jom kita perkasakan diri, bangsa, agama dan negara.